Donald Trump buat hal lagi. Tanggal 3 hari bulan 1, Presiden Venezuela Nicolas Maduro dan Cilia Flores telah ditangkap oleh kerajaan US. Selepas hampir 40 orang yang maut di Caracas, iaitu ibu negara Venezuela, kerajaan US telah menangkap Presiden Venezuela. Alasan yang Presiden Donald Trump bagi dekat dunia adalah apabila Venezuela merupakan satu negara dadah yang tak mampu untuk membangun negara mereka sendiri. Sebab kita tahu yang Venezuela ni merupakan salah satu negara yang paling besar mengeluarkan minyak dalam dunia ni. Lagi satu yang kita tahu bahawa Venezuela ni bukannya geng US. Diorang ni geng Rusia dan geng China. Bahkan Zohran Mamdani pun, iaitu Datuk Bandar New York, mengecam tindakan yang dilakukan oleh kerajaan US. Dan bila dah jadi polis dunia ni, memang banyaklah benda yang diorang akan sekat. Biasalah US tak habis lagi dengan kes dengan dekat gak. Diorang tambah lagi masalah dengan menyekat pula ekonomi dekat Venezuela. Jadi persoalannya sekarang, sampai bila korang nak buka mata yang bahawa Amerika tu memang anak